Saya nak jumpa dengan cikgu. Ya puan, boleh saya bantu? Tadi anak saya cakap cikgu denda anak saya selama 3 minit berdiri depan meja. Kenapa? Sebenarnya tadi dia tak siap kerja sekolah. Dan kalau tak siap kerja sekolah tak apa. Tapi dia menjawab dan sedikit biadab lah. Jadi sebagai hukuman, saya cuma bagi dia berdiri dekat tempat dia je. Cikgu, tak buat kerja sekolah bukan dosa cikgu. Kalau anak saya patah kaki macam mana? Tapi puan, saya cuma bagi dia denda 3 minit je. 3 minit tu lama cikgu. Tak ada saya dengar orang masuk penjara sebab tak siap kerja sekolah cikgu. Tak ada. Sekarang saya nak anak kita sama adil. Cikgu ada anak tak ke sekolah ni? Panggil dia sekarang. Sekejap Ya saya. Kau anak dia kan? Ya. Sekarang ni aku nak engkau berdiri depan aku ni 5 minit. Lagi lama daripada anak aku berdiri. Okay. Puas hati aku. Berkotor pun aku rasa. Dah, Aminah, jom balik. Ingat cikgu, lepas ni suka hatilah anak aku nak buat apa pun. Esok harinya. Cikgu, tengok Aminah bakar tudung saya. Suka hati dia lah. Cikgu, Aminah bakar sekolah ni. Suka hati dia lah.